Saya jumpa Ustazah Tuan untuk teruskan kita. Jumpa Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Segala pujian itu milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya dan kita mohon ampun darinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dengan Allah daripada keburukan diri kita sendiri dan keburukan amalan-amalan kita. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Sesiapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tiada siapalah yang dapat menyesatkannya, dan sesiapa yang dia sesatkan, maka tiada siapalah yang dapat beri hidayah kepadanya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan pesuruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Alhamdulillah hari ini kita akan sambung lagi surah Al-Mu'minun, surah orang-orang yang beriman. Ke surat 348 ayat 90 sampai 104. Baik, Ustazah silalah siapa nak baca untuk kita sama-sama semak bacaan. Saya baca dulu Ustazah. Nak baca Al-Fatihah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bal atainahum wa annahum lakadzibun. Mattakhadallahu waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idza dhahaba kullu ma khalaqa bima khalaqa ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Alimil ghaibati fata'ala amma yushrikun. Qur rabbi imma turiyanni rabbi fala taj'al fil wa inna ala nuriyaka ma na'idu qadirun. Saya sambung ya. Okey, baik. Ayat 96 kan? Tadi saya 95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun.
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sadaqallah al-Azim. Bagus bacaan. Okay. Page 104. Ada lagi. Siapa lagi nak Siapa nak baca? Saya cubalah insyaAllah. Saya dengar je hari ni sebab kat luar. Benar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Boleh dengar ke? Sorry. Dengar Boleh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Sadaqallahul Azim. Azim. Okay, Alhamdulillah. Bacaan semua baguslah. Cuma ada yang macam kita kata sebab line kan, jadi bunyi tu dia kejap dengar, kejap tak dengar. Kita tengok beberapa hukum tajwid daripada ayat 90. Ada mim mati bertemu dengan ba. Ni nama hukum apa ni? Mim mati bertemu ba, dengung dua harkat. Dua. B. Atainahum bil haq. B tu. Mim mati bertemu ba. Tahu tak nama dia apa? Nama dia Ifat Syafawi ke? Betul. Ikhfa Syafawi. Dia dengung dua harkat. Saya ikut bacaan yang betulnya dia ditutup mulut lah. Itu yang pilihan kalau ikut Dr. Sheikh Aiman Suwaid. Kemudian ayat 91 kita ada sama juga ilahim bima. Tanwin bertemu dengan ba, dia ada ganti dengan Tanwin bertemu ba. Ilahim B. Itu jadi ikhlas kan? Betul. Itu ikhlas. Nama hukum tajwid dia ikhlas. Dengung dua harkat juga. Jadi cara bacaan dia sama macam ikhfa Syafawi. Iaitu dia tutup mulut lah. Iaitu Dahim bima. Pun kalau dulu kan kita ada yang kata yang kena renggangkan sikit senipis boleh masuk kertas tu kan. Dia ada dua pendapat lah, sama ada tutup mulut rapat ataupun renggang sikit. Tapi kalau ikut yang Dr. Sheikh Aiman dan juga Dr. Felza, mereka buat kajian bahawa yang betulnya adalah dengan tutup mulut lah, dengung sambil tutup mulut. Dua harkat. Kemudian ayat 92. Ya. Ada soalan ke? Okay. 92 amma. Ni pun dengung juga.
Ya. Dirham. Kat sini dia asalnya ain dengan ma. Dia nun mati bertemu mim, tapi sebab dia sambung dia boleh jadi wajibal gunnah dan juga idgham ma'al gunnah pun ia juga gunnah. Dirham al-gunnah. Wajibal gunnah pun boleh amma sebab tanwin atas mim kan. Tanwin pada syaddah ya, tanda Syaddah. sambung syaddah atas mim. Okay. Kemudian sama ayat 93 tu, imma turiyanni, semua ada syaddah atas mim atas nun. Banyak syaddah. Nama dia wajiban gunnah. Wajib dengung lah 2 harakat. Okay. Kemudian ayat 94. Okay, kita ada kalau macam zalimin, perkataan za tu kan. Kesalahan yang biasa dilakukan adalah bila lidah tak letak dekat depan. Dia kena, lidah kena letak depan lah. Fi qaum fi qaumir fil qaumir fil qaumir zalimin. Lidah kena. Ustazah, Dia saya nak ada cuba. satu soalan. Ya. Ustazah, nak tanya sikit. Rabbi kan, Rabba tu, Ya. apa beza kalau ada ya, ba ya? Okey, kalau ada ya, dia bacaan dia panjang dari segi bacaan lah beza dia. Rabbi. Tapi kalau tak ada ya, kita tak baca panjang lah. Kita terus baca Rabbi imma dari segi bacaan. Tapi maksud dia sama. Tuhanku. Tuhanku. Rabbi. Boleh tak ada ya pun Tuhan. Ya tu Tuhanku juga. Tuhanku juga. Dia ada macam tempat-tempat yang dihazaf. Kita panggil dia buang. Dibuang ya tu lah. Itulah kalau masa saya nak tulis, ada ya ke tak ada ni kan. Kita tak tahu bila nak kena ada ya ataupun tak ada. Macam doa Rabbi habli minas salihin tu tak ada ya? Tak ada. Rabbi hab. Rabbi hab. Rabbi hab. Pendek Rabbi habli. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey. Kemudian ayat 95. Kita ada wa inna dengan an-nuriyaka. Ada beza hukum itu. Inna hukum dia apa? wajibah. Wajibah guna. Wajibah guna. Kalau an-nuriyaka? Idgham betul. Idgham ma'al gunnah. Ma'al gunnah. Dia masuk nun mati maksudnya dua-dua kena dengung lah, 2 harakat. Kemudian ayat 96 tu nak ambil hukum apa? Okey. Kalau yang hujung mat tu yasifun. Yasifun. Tu mat apa? Yasifun. Mat arid disukun ke? Betul. Mat arid disukun. Jadi semua yang belakang tu semua mat arid disukun. Kita matikan nun tu ke? Betul. Yasifun. Sukun tu pada nun ya Ustazah? Dua-dua. Maksudnya pada mat tu dan pada nun.
Sebab tu nama dia mad arid lis-sukun. Arif. Itu terjadi sebab adanya arid. Arid tu dia yang mendatang. Sukun yang mendatang. Sukun mendatang. Sukun yang mendatang. Sebab kalau kita sambung, kita tak wakafkan dia, kita tak hentikan dia, dia akan jadi mad asli. Dia tak jadi mad arid. Tapi bila kita wakafkan dia Kalau kalau kita kata ya kufuna wa qur rabbi. Kalau kita wakaf tu sambung, wow hafal. tu sambung. Okay, kemudian ayat 97 kita ada nun mati bertemu ha. Nun mati bertemu ha. Min hamazat. Itu izhar kan? Betul. Itu izhar halqi. Bunyi Izhar nun tu halqi. nyata. Nyata. Halqi. Jelas lah. Tak boleh dengung. Kemudian 98 Ustazah, ada. ni doa kan Ustazah? Doa ya ni? Betul doa. Semua yang Doa. Rabbi tu semua doa. Rabbi macam ni, qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Aku berlindung, wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada bisikan-bisikan syaitan. Dan aku meminta perlindungan denganmu daripada syaitan itu datang kepadaku lah. Ayyahdurun. Ayyahdurun ni hukum tajwid dia apa? Nun mati bertemu ya. Idgham. Betul, idgham ma'al gunnah. Ini. Betul, idgham ma'al gunnah. Banyak idgham. Dia masuk dan dengung. Kemudian dia kalau masuk dan dengung tu, kesilapan yang berlaku bila dia masuk saja tanpa dengung. Macam mana kita nak tahu dia masuk saja tanpa dengung? Dia masuk, kalau kita picit kat hidung tu, ayyahdurun. Itu salah. Berdengung kat Bila sini. tutup tak bunyi apa-apa. Bila kita kata itu tak dengung tu. Sebab apa? Sebab bila kita tutup dia boleh sebut. Yang tu salah. Kalau dia dengung, dia kena dia ada bunyi. Itu baru betul. Rabbi kan dia ada dekat hidung. Bila dia ada kat hidung, itulah dia gunnah. Itulah dia dengung. Kita pegang terasa Kalau Ustazah terasa dengan tangan kita ke? pegang tu, dia akan tertutup. Sebab dengung itu, gunnah itu tepatnya dekat hidung. Jadi kalau dia picit hidung tu tak ada kesan apa-apa, maka itu dia tak dengung. Dia hanya masuk sahaja. Dia idgham saja tapi tak dengung. Bila dia kata, yang Ustaz kata yang salah ni, itu salah. Yang betulnya dia ada bunyi kan. Bila kita tekan ni, dia tertutup bunyi. Itulah dengung. Okay. Kemudian ayat 99 kita ada ini mat lah, banyak mat macam hatta idza. Tu mat apa? munfasil. 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 Okey. Kemudian jaa. Tu mak wajib mutasil. Ya, betul. Mat wajib mutasil. Bacaan dia kalau mat jaiz tu 4 atau 5 lah. Mat wajib biasanya dalam kita kata 4 harakat itulah. Pendek sikit ni Ustazah Kemudian ayat 100.
Solihan. Ayat 100. Macam solihan. So, Tu pun dengung. Ikhfa. Tanwin bertemu dengan fa. Tanwin bertemu fa. Itu ikhfa hakiki. Betul. Tanwin bertemu fa, ikhfa hakiki. Bersama Ikhfa dengung lah, 2 harakat. Kemudian ayat 101. 100. Yauma idhin Yauma ma'auna. Tanwin bertemu. betul. Sama. Ini pun idgham ma'al ghunnah. Dia kena masuk dan dengung. Maksudnya bila picit tu dia ada tersekat kat hidung. Jadi sebab tu kalau kita sesama ke apa, kalau kita baca Quran dia jadi lekat sikit lah dekat ghunnah tu. Sebab tempat ghunnah, tempat dengung adalah dekat hidung. Yauma idhin. Dia lekat. Tapi itu betul. Kalau kita baca yauma idhin, tak lekat, maksudnya salah. Kita tak dengar. Dia lekat. Bila kita tutup tu, dia lekat, sumbat. Sebab ada kadang-kadang orang baca idgham ni, dia masuk saja tanpa dengung dekat hidung. Itu salah lah. Okay, kemudian 102. Okay, kita ada ha bulat, ada huruf waw kecil. Dia panggil mat apa ni? Mawazinuhu. Di sini. Oh, Ha tu. itulah. Betul. Ni mat silah qasirah. Dia 2 harakat. Mat silah qasirah. Lepas tu ayat 103. Kita ada banyak mat kat sini. Hu juga. Hu tu mat silah. Faulaika tu mat. Mak wajib Ya, mutasil. mat wajib mutasil. Khasiru Ini anfusahum. fasil. Semua fasil. Ya, jaiz mufasil. Nama dia mat jaiz tu sebab dia boleh. Jaiz tu maksudnya boleh. Boleh nak baca 4, boleh nak baca 5. Kebiasaannya orang baca 4 lah. Mat wajib pun 4. Ya Allah. Kemudian habis ayat 104. Kita ada kalau mat yang akhir lah. Kalihun. Mat arid lisukun. Ada berapa hukum tajwid? Okay. Ada apa-apa soalan tak tentang tajwid? Mat iwat macam mana Ustazah? Mat iwat tu dia duduk dekat belakang macam yang contoh dia macam surah Al-Furqan. Muka surat 360. 360. 360 kan? Wala nusyura. Wa asila. Tu mat iwat kita panggil. Nadhi. 2 harakat. 2 tanwin tu tinggalkan 1. Ya, sebab tu nama dia iwat. Ganti. Ganti. Daripada fathahatain kepada fathah. Pada fathah dia tengah 1. Lepas tu kita mat tu 2 harakat lah. Wa asila. Wala nusyura. Tu mat iwat. Mashura. Ujung dia semua wa iwat. Surah ni Ustazah kan surah ni banyak mat iwat ujung dia. Al-Furqan.
sampai habis. Daripada awal sampai habis. Saira, Sabila, Usura, Tahimah. Kebanyakannya macam itulah, macam surah Al-Mu'minun ni kebanyakannya semua mat arif sukun. Betul, Arif disukun. Betul? Pattern dia Ustazah. Ya, pattern macam tu. Sebab tu alim ulama' bila bincang tentang bunyi ni, dia panggil mu'jizat bunyi dalam Al-Quran. Oh. Dia ada mu'jizat dari segi bunyi. Dia ada bunyi tertentu dengan maksud tertentu. Cantik macam surah An-Nas, dia bunyi macam tu kan. Bunyi bisikan syaitan. Kan syaitan tentang surah An-Nas kita minta berlindung daripada bisikan syaitan. Tu bunyi dia bisik. Sama macam ular. Ular dia kita kata kan dia punya bunyi. Bahaya dia ibarat macam tu lah. Senyap-senyap je bisa dia. Macam tu. Berbeza dengan surah Al-Falaq. Bunyi dia bunyi qalqalah. Penentu. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Semua tu dia dentuman. Ya, kuat. Jadi ahli ulama bincanglah perbezaan kan, dia panggil mu'awwizatain, surah yang melindungi. Pertama, perlindungan dia kita kata dari segi fizikal, nampak kuat. Kejahatan waktu malam bila gelap, kejahatan sihir. Maksudnya semua tu kita boleh nampak pada fizikal lah. Kejahatan orang dengki kan. Buat khianat. Jadi antara dua bentuk kejahatan dalam surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, rasa-rasa mana lagi bahaya? An-Nas lah. Jawapan dia An-Nas. Sebab dia senyap dan dia tujuan kejahatan dalam surah An-Nas tu untuk kita jadi orang jahat. Tapi kalau surah Al-Falaq tu, dia kita jadi mangsa. Kalau surah An-Nas, kita jadi pemangsa. Kitalah orang jahatnya. Allah, na'udzubillah. Na'udzubillah. Tapi juga mengikut kajian, kes-kes yang berlaku bila seseorang tu membiarkan dirinya menjadi mangsa, boleh jadi dia akan berubah menjadi pemangsa. Allah, macam tu. Kes bully kan. Kalau dia dibuli dan dia tak cuba untuk keluar daripada kezaliman tu, dia tak buat aduan, bimbang-bimbang, satu hari nanti dia panggil kitaran, dia panggil vicious cycle, kitaran kejahatan. Asalnya dia mangsa, kemudian dia pula jadi pemangsa. Kes-kes liwat dan sebagainya lah. Itu memang dia perkaji lah. Sebab tu lah kita diminta untuk baca lah 3 kul lah. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Untuk jadi benteng lah. Kita nak elak daripada jadi mangsa dan kita pun tak mau jadi pemangsa. Okay, itu tentang kita kata dari segi bunyi lah kan. Ini kita surah Al-Mu'minun. Kita tengok terjemahan surah Al-Mu'minun sekali dengan tadabbur sekali lah. Okay, iaitu ayat 90. Padahal, bal tu maksud dia padahal. Maksudnya nak menafikan yang ayat sebelum ni. Ayat 89. Mereka akan menjawab milik Allah. Katakanlah kalau demikian, bagaimana kamu sampai tertipu? Maksudnya, orang-orang kafir ada yang mengakulah orang kafir Quraisy zaman Nabi SAW, nyatakan Allah yang cipta langit, bumi. Mereka beriman, mereka tahu Allah yang ciptakan, tapi mereka menyembah berhala, mensyirikkan Allah. Jadi sebab tu datang ayat 90 ni, padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta.
mendustakan kebenaran itulah, iaitu Al-Quran. Kemudian ayat 91, Allah tidak mempunyai anak, tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan itu banyak, maka pastilah tiap-tiap Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya, dan sebahagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan, saling berlawan lah, sebahagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang ini secara logik. Maksudnya Al-Quran bawa perbahasan secara logik. Kalau Tuhan-Tuhan ni banyak, masing-masing akan berperang lah. Macam kalau kita tengok kisah-kisah dalam Hindu kan, Tuhan-Tuhan Hindu kan banyak, Rama, apa lagi, kan dia berperang kan, Tuhan tu bergaduh, Tuhan-Tuhan. Jadi pastilah kita kata akan musnah lah, maksudnya tak sama macam kita lihat sekarang ni, dengan kita kata bulan matahari elok berjalan, kita kata bergerak pada orbitnya malam dan siang. Jadi itu adalah kita kata hujah lah untuk menolak bahawa tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yusyrikun. Syirik. Jadi syirik ni dia terbahagi pada dua. Iaitu syirik besar. Macam inilah maksudnya menyekutukan Allah ni syirik besar. Satu lagi syirik kecil. Iaitu yang kita kata riak, ujub, takabur. Yang penyakit-penyakit hati tu, itu adalah dipanggil syirik kecil. Dan syirik kecil ni, kita Nabi SAW ajar kita doa lah untuk mengelakkan daripada syirik-syirik kecil ni, antaranya Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Doa dalam maksurat kan, yang kita ulang pagi dan petang. Ya Allah, kami minta berlindung denganmu daripada syirik yang kami ketahui, dan kami minta ampun daripada syirik yang kami tak tahu. Jadi syirik ni memang kita kata kita kena bersihkanlah hati. Nak sucikan hati daripada syirik kecil ni. Bahayalah. Sebab memang dalam hadis yang sahih ada sebut, tidak masuk syurga orang yang ada dalam hatinya walau sebesar zarah daripada rasa takabur, rasa sombong dan kita tak apa-apa penyakit hati ni lah. Sebab tu dipesan untuk kita ni menyucikan hati. Kan? Qad aflaha man tazakka. Telah berjayalah orang yang menyucikan hati dia, membersihkan hatinya lah. Jadi antara cara nak bersihkan hati tu adalah kita mengamalkan doa yang Nabi ajar tadi, dan kita maksudnya buat yang 5 perkara yang alim ulama selalu pesan lah, yang Ustazah pun selalu sebut juga, yang 5 perkara tu iaitu antara cara untuk kita bersihkan hati, yang kita kata lillah, yang billah, fillah, ma'allah, ilallah tu. Ni tips kan, lillah tu kita sentiasa ingatkan diri kita buat ni kerana Allah. Kita datang hadir majlis ilmu, ya Allah aku buat ni, ya Allah bagilah keikhlasan aku buat ni lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kita ingat kita buat ni lillahi ta'ala, bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Untuk Allah lah. Itu kita nak bersihkan hati kita. Yang kedua, billah. Kita tahu kita buat apa semua ni, semuanya biiznillah, semuanya dengan izin Allah. Semuanya birahmatillah, semuanya dengan rahmat Allah. Bukan sebab aku ni hebat, bukan sebab aku ni yang kita terbaik, bukan sebab aku ni bukan sebab kita lah, bukan sebab diri kita, tapi kerana rahmat dan kasih sayang dan keizinan Allah. Itu dia nak bersihkan hati macam tu lah, dia kena ada ikut formula ni, lillah, billah, fillah. Fillah ni kita tahu kita menuntut ilmu ni fi sabilillah, dalam jalan Allah. Sebab memang dalam hadis yang sahih ada sebut, orang yang menuntut ilmu ni ibarat orang yang pergi dalam jalan Allah, berperang di jalan Allah. Perang apa? Memerangi kejahilan.
Jadi sebab tu siapa yang kita kata meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia dianggap mati syahid. Dan syahid ni ada dua bentuk. Itu syahid dunia akhirat, macam kita kata pejuang-pejuang di Gaza kan, Palestin, maka jenazahnya tak perlu dimandikan, tak perlu dikafankan, tak perlu disolatkan, terus ke bumi saja, dan dia dapat kita kata masuk syurga tanpa hisap. Adapun syahid akhirat ni maksudnya jenazah dia kat dunia diuruskan macam biasa. Maksudnya kalau dia mati dalam menuntut ilmu, kan ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka jenazah dia tetap kita kena mandikan, tetap kena kafankan, tetap kena solatkan macam biasalah. Tapi pahala dia sama. Sama macam orang yang kita kata berjihad itu, yang yakni dia masuk syurga tanpa hisap. Jadi amin ya rabbal alamin, moga kita termasuklah dalam golongan yang kita kata syahid akhirat tadi. Okey, baik. Itu kita kata tadi nak mengelakkan ni lah syirik tu kan, ayat 92 tu kan, yusyrikun tu. Okey, jadi kita ada lillah, billah, fillah, ma'allah. Ma'allah ni Allah bersama dengan siapa? Allah bersama dengan innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi kita kena sabar kan. Ada setiap orang diuji kat dunia ni, tak ada orang tak diuji. Dan ujian tu semakin kita kata semakin kita meningkat ni, semakin berat, dia makin berat sebenarnya. Okay, seterusnya yang terakhir ilallah. Ilallah ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi kita kat dunia ni untuk persiapkan bekal. Jadi kita kena suci, bersihkan hati daripada kita kata yang sifat-sifat mazmumah tadilah. Okay, itu dipanggil syirik kecil, 92. Okay, 93, yang ni Allah Subhanahu Wa Taala sendiri ajar doa lah. Doa ini asalnya ditujukan kepada Nabi SAW. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhanku, Rabbi tu wahai Tuhanku. Seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka, ya Tuhanku, sambung ayat 94 tu, janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim. Dia sambung terus, qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Janganlah masukkan aku dalam kaum orang-orang yang zalim. Kemudian ayat 95, dan sungguh kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu wahai Muhammad apa yang kami ancamkan kepada mereka. Idfa', tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi ni ayat ni dia panggil surah Makkiyah, ayat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Jadi sebelum hijrah tak boleh berperang, tak boleh melawan secara kekerasan lagi. Kena sabar je. Di mana peringkat Muslim itu adalah golongan yang lemah, golongan yang ditindas. Macam sekarang ni lah, kan, di Gaza sekarang, lepas tu di Sudan, pelbagai negara Islam lah, umat Islam ni ditindas. Orang beriman ni ditindas. Maka fasa Makkiyah, dia panggil fasa sebelum hijrah adalah fasa untuk sabar. Sebab tu kan kita dengar kisah Sumayyah kan, Yasir suami Sumayyah dan Sumayyah sendiri, dan Ammar anak kepada Yasir dan Sumayyah. Mereka diseksa oleh kita kata tuan mereka, sebab mereka adalah hamba kan, diseksa. Jadi orang-orang beriman tak boleh nak melawan. Tapi apa Nabi pesan? Sabran ala Yasir. Sabarlah keluarga Yasir. Syurga untuk kalian. Syurga untuk kalian. Maksudnya boleh mendoakan. Tapi tak boleh, zaman sebelum hijrah belum boleh melawan lagi. Belum diizinkan untuk berperang. Berperang bila? Bila zaman dia panggil Madaniyah. Selepas hijrah. Selepas dah ada kekuatan. Barulah mulanya kita kata perlawanan secara fizikal, iaitu berperang lah. Dibolehkan, dibenarkan berperang.
Jadi sebab tu bila kita tengok ayat 96, fasa ini adalah fasa untuk sabar dan tolak dengan cara yang baik. Apa mereka buat buruk pun dengan cara yang lebih baik. Tak boleh nak balas, tak boleh nak serang. Seperti itu. Ni fasa sebelum hijrah. Jadi kita tahu dalam kisah Sumayyah syahid, Yasir pun syahid, cuma Ammar masa tu dia tak tahan kena seksa, dia kata bila orang kafir suruh dia hina Nabi apa semua, dia pun ikutlah, dia hinalah Nabi. Okay. Jadi mereka lepaskanlah Ammar. Jadi Ammar lari pergi pada Nabi SAW, dia kata macam mana ni kan, aku dah sebutlah apa yang orang kafir cakap tu. Jadi Nabi SAW sebut, kata apa yang kamu dapati pada hati kamu. Jadi Yasir kata aku masih tenang dengan iman lah. Jadi itu dia panggil rukhsah. Rukhsah keringanan untuk menyatakan kekufuran. Sedangkan hati dia tenang dengan Islam. Dia berbeza dengan munafik. Munafik dia sembunyikan kekufuran, tapi dia nyatakan keislaman. Dia kata aku beriman, aku Islam. Tapi dalam hati dia, dia sembunyikan kekufuran. Itu munafik. Tapi orang yang dipanggil ambil rukhsah, keringanan, dia panggil taqiyah. Dalam bahasa Arab dia panggil taqiyah. Iaitu dia sembunyikan keimanan. Dia nyatakan kekufuran. Sebab rukhsah, keringanan untuk dia selamatkan dirilah. Ya. Jadi ahli ulama bincanglah mana lagi afdal. Mana lagi afdal, kita ambil taqiyah ke kita ambil rukhsah, maksudnya untuk menyelamatkan diri, ataupun kita bercakap maksudnya benar sampai syahid macam Sumayyah dengan Yasir. Kan bila orang kafir suruh hina Nabi, hina maksudnya Islam dan sebagainya, mereka tak nak, tetap tak maulah. Akhirnya syahid dibunuhlah. Mana lebih afdal? Yang Sumayyah dengan Yasir buat ke? Ataupun yang Ammar buat? Rasa-rasa mana lagi afdal? Tahu tak? Ada nak cuba? Cuba jawab. Rasa lagi afdal mana? Kita pura-pura kufur ke? Ataupun kita tetap dengan keimanan kita sampai kita terbunuh? Pura-pura kufur. Yang Ammar buat. Ammar dia Dia pura-pura kufur. pura kufur. Ya. Jawapan dia, ada ulama bincang. Yang afdal, yang terbaik adalah seperti yang dilakukan oleh Sumayyah dan Yasir. Sebab apa? Dia tetap. Sebab syahid. Dia tetap. Syahid. Tapi kalau orang yang tak mampulah sebab dia kena seksa nak boleh mati ni. Tak mampu, maka dia terpaksa mengambil rukhsah. Rukhsah tu keringanan untuk dia taqiyah, berpura-pura. Jadi Ammar ambil rukhsah. Tapi dari segi afdal, mana lagi afdal? Apa yang Sumayyah dan Yasir buatlah. Jadi dia mati syahid, masuk syurga terus. Maksud dia kata alam kubur tu adalah alam barzakh, tu adalah alam syurga untuk mereka. Dan bukan sekadar itu, mereka berada di bawah arash, terus dibawa roh ke bawah arash Allah SWT, berterbangan di dalam kita kata dalam hadis yang sahih sebut dalam tengkolok burung hijau, berterbangan di bawah arash. Akhirnya pahala yang besar lah. Tapi bukan senang lah kan nak sampai tahap tu. Okay. Seterusnya ayat 96 tadi. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah itu. Dan katakanlah, wahai Tuhanku. Ini pun kita amalkan juga doa ni. Aku berlindung kepada engkau daripada bisikan-bisikan syaitan. Macam juga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Waswas tu bisikan. Ini hamazatis syayatin. Ini pun bisikan juga.
Dan aku berlindung kepada Engkau ya Tuhanku agar mereka tidak mendekati aku. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Jangan duduk dekat. Kita minta perlindungan lah. Ini doa yang kita amalkan sebagai pendinding. Nama dia Hisnul Muslim, untuk dinding kepada orang Islam lah. Ini doa-doa pendinding. Hatta sehingga demikianlah keadaan orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Rabbirji'un tu. Itu doa orang kafir bila dah mati. Nak minta kembali ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih penipuan yang diucapkan sahaja dan di hadapan mereka itu ada barzakh. Ini kita kata alam barzakh tu. Wa min waraihim barzakh. Barzakhun. Alam barzakh itu adalah alam kubur. Ada, kita kata barzakh adalah tempat orang yang telah mati sampai ia bangkit pada hari kiamat. Dia ada alam lain lah, alam menunggu. Sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi kalau orang kafir ni, orang jahat ni memang dikena azab kubur lah. Sampailah dibangkitkan. Okay. Jadi kita minta lindung lah daripada azab kubur. Semoga kita kata alam barzakh kita, alam kubur kita adalah taman daripada taman syurga, bukan jurang daripada jurang api neraka lah. Na'udzubillah. Okay. Kemudian ayat 101. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu yang kita cerita pasal timbangan amal. Berat walau lebih sikit pun, maksudnya terus masuk syurga tempatnya. Itu kita kata rahmat Allah, rahmat Allah. Sebab ada yang tanya kat Ustazah, betul ke kalau kita ada buat dosa kan, nanti kita kena masuk api neraka dulu Ustazah, lepas tu baru kita masuk syurga? Tak, jawapan dia tidak. Walaupun kita ada buat dosa, tapi kalau kebaikan kita lebih berat berbanding dosa kita, maka terus masuk syurga, tak masuk neraka. Alhamdulillah. Yang masuk neraka dulu tu apa? Bila apa? Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka ditempatkan dalam api neraka. Iaitu kalau orang tu beriman, tapi bila timbang amal kebaikan dia lebih ringan berbanding dengan amal jahat dia, walaupun sikit, maka tempatnya na'udzubillah di neraka lah. Tapi nanti akan dimasukkan semula ke syurga sebab dia beriman. Tapi kalau dia tidak beriman, maka kekallah dia di dalam neraka Jahannam buat selama-lamanya. Wajah mereka dibakar api neraka dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Na'udzubillah min zalik. Ini kita kata ayat-ayat yang kita lihat ni berkenaan dengan azab api neraka ni. Kita bila baca ayat-ayat tentang azab, kita minta lindung lah. Kita biasa antara doanya, Allahumma inna na'udzubika minal azab, Allahumma ajirna minan nar. Minta jauh. Jadi wallahu alam, itu sekadar tadabbur untuk muka surat 348 hari ni lah. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita tutup ataupun tangguhlah kelas kita hari ini? Saya tak ada Ustazah, terima kasih. Alhamdulillah dapat jumpa hari ni. Ya, Alhamdulillah. Kalau tak ada apa-apa, Alhamdulillah, kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Ustazah. Ustazah.